Jom tengok soalan ni. Soalan ini dari Negeri 92025, kertas 1 soalan 1. Soalan 11. So tajuk dia adalah fungsi. So dia cakap Raja menunjukkan graf fungsi bagi ni lah. Okay, ini adalah fungsi modulus lah. Okay, so bagi domain ini. So dia suruh kami nyatakan jumlah dan sepadan bagi domain yang diberi. So kalau kamu tahu fungsi modulus, so nilai paling kecil adalah sifar lah. So dari gambar Raja, kamu nampak ini adalah paling tinggi. So bermaksud kami nak cari nilai sini lah. So bermaksud kami cari f minus 2. So sama dengan modulus 2 minus 2 minus 5. So sama dengan modulus bagi negatif 9. So bermaksud 9. So bermaksud julat dalam domain tu adalah kosong fx hingga 9. B, dia minta kami cari domain bagi fx lebih besar daripada 9. Okay, sebab fungsi fx ini dia ditarik dalam domain ini kan. Okay, so kamu nampak dalam domain ini ada tak nilai fx yang lebih besar daripada sifar? Lebih besar daripada 9? Tak ada kan. Sebab ini adalah kedua hujung domain dia. Okay, so bermaksud untuk soalan B ni, dia minta kami cari domain bagi fx lebih besar daripada 9. So bermaksud tiada domain yang tiada domain bagilah, tak boleh guna yang, tiada domain bagi fx lebih besar 9. C, dengan menggunakan raja 8 di ruang jawapan, tunjukkan sama ada fungsi f mempunyai fungsi songsang atau tidak. Dia suruh kami justifikasikan jawapan anda. So kamu nampak, okay, contohlah kami ambil ini sebagai contoh. So sini, inilah. So kamu nampak ini. So kamu boleh tengok apabila ini image yang sama, dia mempunyai dua objek. So dua objek kepada satu image yang sama. So bermaksud hubungan dia bukan satu kepada satu. So bermaksud dia tiada fungsi songsang. So dia hubungan bagi fungsi f adalah banyak kepada satu. So maka fungsi songsang f tidak wujud.